Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Khamis 19 bulan Februari 2026 Masehi, bersamaan dengan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.12 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video daily report kemarin, saya terus pergi ke keluar lah. Terus keluar ke Dafikri tu, minum teh seperti biasa. Lepas tu tunggu masuk waktu maghrib, pergi sembahyang maghrib. Lepas tu terus tunggu isyak, sembahyang isyak. Lepas tu tarawih dan witir sekaligus. Tarawih dan salat sunat tarawih dan witir sekaligus. Kemudian barulah singgah pergi balik ke Dafikri seperti biasa, minum malam seperti biasa. Lepas tu balik pula pada pukul 12 berapa malam tengah? 12.10. Balik tidur rumah tu pada pukul 1. Pukul 1. Pukul 1 dah pukul 2.20 malam. Bangun pada pukul 5.44 pagi untuk makan sahur. Lepas tu sembahyang subuh pada pukul 6.30. Lepas sembahyang subuh tu sambung edit video lah. Malam aku edit video, tidak dapat ikut main edit video. Dah sempat upload video. Ada kita fikir dah sempat dah upload video. Lepas tu edit video pada pukul tu. Lepas tu pada pukul 10 tu, pukul 8.40 tu mengatuk tidur. Bangun pada pukul 1.20. Sembahyang zuhur pada pukul 6. Pada pukul 3.30 setengah tadi, 3.30. Lepas tu sembahyang asar dah dari pukul 9.50 saat ni sembahyang asar. Lepas tu pukul 6.12 saat ni terus buat video ni. Okey, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.